Pernah tak terfikir kompas yang kita guna tu mungkin tak betul? Mesti rasa macam mustahil kan? Tapi percayalah, ia memang betul-betul berlaku. Nampaknya bumi kita ni ada satu fasa di mana ia tak boleh duduk diam. Jadi, macam mana nak percaya apa-apa kalau arah utara pun boleh lari? Kutub utara magnet bumi kita sedang bergerak. Laju dia 60 km per tahun. 60 km setahun? Wow, laju gila tu. Dulu, ia stabil je kat Kanada. Sekarang, tengah pecut ke arah Siberia. Yang buat saintis terkejut, kelajuan dia tiba-tiba melonjak 3 kali ganda. Tapi, apa sebenarnya yang jadi punca fenomena pelik ni jauh di dalam bumi? Semuanya berpunca dari sini, teras luar bumi, yang macam pengisar gergasi yang huru-hara. Besi cair yang berputar ni hasilkan arus elektrik dan voila, medan magnet terhasil. Masalahnya, aliran cecair logam ni tak pernah stabil, sentiasa berubah-ubah. Bila aliran tu berubah, lokasi kutub magnet pun ikut berubah sekali. Okey, jadi apa maksud semua ni untuk kita ke atas muka bumi ni? Sistem navigasi, GPS, malah haiwan yang berhijrah pun boleh keliru tau. Tapi, bukan setakat bergerak je. Kutub magnet ni pernah buat benda lagi gempak. Percaya tak kutub utara dan kutub selatan pernah bertukar tempat? Apa agaknya akan jadi kalau diorang nak tukar shift lagi sekali? Satelit kita mungkin terdedah pada radiasi, grid elektrik boleh terganggu, kompas, semua akan songsang. Tapi jangan risau, ia bukan kiamat. Cuma mungkin akan kelam kabut sikit je. Jadi, janganlah percaya sangat kompas tu sebab utara pun kadang-kadang nak lari jauh. Kalau cerita ni dah cukup aneh, nak dengar tak pasal awan yang beratnya 1,5 juta kilo? Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!